bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Satu, dua, tiga. Mana takut? Kamu tengok. Weh, apa ni? Apa ni? Ih. Pakcik, tolong saya pakcik. Tolong. Terima kasihlah pasal tolong dapatkan harta karun tu. Apa korang semuanya? Apa korang nak? Entah, suka-suka je kata kita dapatkan harta karun tu untuk dia. Pira. Kalau korang nak tahu, nama aku Rafi. Tujuan aku sama seperti kamu semua. Cuma cara aku ni je yang lain sikit. Minta maaf Faizal. Aku tak boleh buat apa-apa. Aku pun samalah. Woi, diamlah. Tembak kepala kau kau. Bakar kertas ni, asap ni nanti jadi isyarat cemasan kita. Harap-harap adalah sesiapa yang nampak nanti. Itu pun kalau kita hidup lagi, tak sesak nafas di asap ni. Kita tambah petrol sikit. Barulah orang nampak. Mohon, jangan! Bawa apa pula ni? Siapa yang masak kat dalam bot ni? Hey Kelvin, mau bikin api kena padam. Buat macam ni lah baru kasih padam. Dia punya pasal aku pula jadi marah. Tolong! Tolong! Api! Api! Hah? Api? Tak panggil bomba ke panggil bos ni? Bos! Bos! Bos terbakar bos! Lah, pergilah padam. Boleh bos! Api tu besar sangat bos! Bos, saya rasa lebih baik kita belah je. Bos, bahaya situasi kita sekarang ni. Tidak! Tidak! Faizal. Tidak! Tidak! Jangan ganggu aku! Alamak, tak boleh jadi ni. Ada siapa yang sedang berlaku? Ke mana aku ni? Macam mana pula aku boleh ada ke dasar laut ni? Tak boleh bernafas. Matilah aku kali ni. Apa tu? Ada kehidupan dalam air rupanya di sini. Boleh tahan cantik juga dasar laut ni. Kalau Faizal sama Kelvin ada, garanti dia orang terkejut punya bila tengok ini tempat. Apa pula ya hal ikan sekor ni? Macam nak bergurau pula dia. Nanti aku tangkap kerang, bawa masak kari baru tahu. Lah, aku boleh bernafas ke dalam laut ni rupanya. Aneh sungguh. Tak pernah dibawa orang sebelum ni. Ini sudah kira bagus. Tanpa tengok oksigen, aku boleh berjalan mana aku suka dalam air ini. Kalau lah Faizal sama Kelvin tahu kebolehan aku ini, ya tentu diorang jealous menonggeng punya. Apa pula tu? Mat Datuk, besarnya ekor ikan ni. Dia tentu ikan jerung ni. Bahaya ni. Baik aku belah dari sini. Nanti dulu. Kalau jerung, takkan dia duduk diam je. Jerung mana suka duduk diam? Ini mesti ikan duyung ni. Iya! Ayo! Alamak! Ikan jerung juga rupanya. Tak salah lagi. Baik aku cabut. Selamat aku. Kalau tidak tadi, dah tentu aku jadi mangsa jerung. Mungkin susah je. Tengok apa sudah jadi.
sekali lagi bodoh penjeruk. Apa? Amak! Ayo! Habislah kau hari ni. Ayo! Alamak! Mana mau lari? Ah! Tolong! Jangan kejar aku! Tolong! Tolong! Alamak, Mohan dalam bahaya ni. Aku kena buat sesuatu sebelum terlambat. Mohan, jangan takut. Lari ke arah saya sekarang juga. Prof! Ha? Mana pula ada begini? Nampaknya mereka semua sudah terperangkap. Aku mesti buat sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Aku akan selamatkan kamu semua. Faizal! Dari mana suara itu datang? Nasib baik aku dah sedar. Kemana aku ni? Kau tak apa-apa ke, Mohan? Itu pun Galvin. Aku kena bantu dan selamatkan dia sekarang juga. Sebelum perkara yang tidak begini berlaku. Ayah! Real! Kalau tak kerana Prof yang menyelamatkan saya, tak tahulah saya apa yang akan terjadi. Bersyukurlah kerana kamu semua terselamat dari bahaya. Nampaknya ciptaan saya ni belum teruji keselamatan maksimanya. Ayo, gigi tu sudah mau pecah lah. Bukan nak pecah tu. Dah nak meletup rasanya. Kita kena keluar sekarang juga. Nampaknya ciptaan saya yang tahu untuk disiapkan musnah dalam sekejap mata saya. Sabarlah, Prof. Mungkin ada hikmahnya. Ana tahu, satu hari nanti kalau jatuh ke tengah orang jahat, tentu teruk jadinya.